现在呢，从罗巴的人啊，你们是哪罗巴啊？这个你 Mr. Kumar 啦很希望支持选 Perikatan Nasional lah. Tidak. Kita memang sentiasa saja memikirkan apa saja aktiviti yang sesuai untuk kita mendekati masyarakat bukan Melayu supaya mereka kenal PAS tu. Tak anggap PAS ni sebuah parti yang ekstrim. Baru-baru ini tular apabila salah seorang daripada jentera Muslimah PAS fasih berbahasa Mandarin ketika mereka mendekati pengundi Cina apabila membantu kempen calon mereka di Don Lobak iaitu PM Kumar. Hari ini terjah PRN, kita bukan terjah calon, kita terjah salah seorang daripada jentera Muslimah PAS. Jom kita cari mereka, katanya sedang ada program di Pansapuri, flat Tun Dr. Ismail di Don Lobak. Jom kita cari mereka. Okey, baik, nampaknya kita dah jumpa kumpulan jentera Muslimah PAS kat sini dan orang yang kita nak jumpa pun ada dekat sini. Jom, terjah PRN kali ni kita terjah salah seorang daripada jentera Muslimah PAS yang tular baru-baru ini. Jom kita terjah beliau. Assalamualaikum. Ni jentera Muslimah PAS ya? Baru-baru ni kan ada tular yang salah seorang daripada jentera Muslimah PAS ni dia fasih berbahasa Mandarin untuk membantu kempen calon yang bertanding di Don Lobak ni. Jadi puan ke YB ke? Boleh lah. Ya, saya difahamkan sosok tubuh ataupun figura di sebelah saya ni merupakan YB ataupun Adon Boter jadi saya panggil YB je lah Boleh. Okey. Jadi first kali boleh tak perkenalkan diri? Mungkin ada yang tak kenal sebenarnya YB bantu kempen calon kat Lobak ni. Sebenarnya saya YB Dr. Najihatul Salihah binti Ahmad. Saya sebenarnya saya adalah pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional. Apabila kita sebut Perpaduan Nasional tu maknanya saya bertanggungjawab untuk mendekati pengundi-pengundi bukan Melayu lah. Jadi sebenarnya lajnah di bawah PAS ni ada banyak lajnah. Jadi saya adalah pengerusi kepada Perpaduan Nasional. Saya memang akan mengadakan aktiviti-aktiviti untuk bersama-sama dengan masyarakat bukan Melayu lah. Supaya kita boleh memperkenalkan PAS di kalangan masyarakat tersebut lah. Jadi kita akan mempelbagaikan aktiviti-aktiviti kita lah. Jadi kebetulan masa tempoh hari yang mula-mula tu saya ikutlah kempen bersama sebab saya memang diminta menjaga kawasan Lobak ni. Jadi sebagaimana kita tahu Lobak ni 70% adalah pengundi daripada kaum Cina. Hanya lebih kurang 4 ke 6% saja orang Melayu lah. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga di sini. Jadi saya bawa tim kami yang boleh berbahasa Mandarin, boleh berbahasa Tamil. Ada setengah tu memang daripada rakan-rakan Tamil sendirilah, rakan-rakan kaum India, rakan-rakan kaum Cina lah. Jadi ramai yang kita kumpulkan di dalam Lajnah Perpaduan Nasional. Tapi kebanyakannya muslimat lah. Kebanyakannya muslimat. Jadi nampak macam gerak kerja muslimat tapi sebenarnya adalah bawah Lajnah Perpaduan Nasional. Maknanya bukan YB Doktor seorang je lah yang boleh fasih bahasa Mandarin. Okey, baik, selain daripada bahasa Mandarin, YB ada tak bahasa-bahasa lain yang saya memang sebab saya memang sekolah Cina. Jadi saya punya kemahiran hanyalah berbahasa Mandarin lah. Saya tak pandai pula cakap dialek Cantonese ataupun Hokkien. Tu saya bawa kawan saya ni, Puan Farah ni. Puan Farah ni dia memang asalnya Cantonese ke apa? Cantonese. Dia memang Cantonese. Dia dah converted to Muslim lah. Jadi so kita adalah rakan-rakan kita yang boleh mahir berbahasa Cantonese. Ada lagi Puan Syakila pun berbahasa Hakka. Dia Hakka. Dia pandai juga. Dia memang background family dia. Jadi saya pun kita akan kumpulkan di bawah Lajnah Perpaduan Nasional. Bukan saja bahasa Mandarin adalah bahasa macam bahasa kebangsaan kan. Macam dia adalah orang kata bahasa buku lah, bahasa buku yang kita belajar di sekolah. Dialek-dialek yang lain kita perlu juga dialek Hakka, Cantonese, Hokkien sebab setengah-setengah some of the Chinese ni diorang tak pandai berbahasa Mandarin. Setengahnya lah kebanyakannya tahu je kan. Itulah. Okey, baik. Jadi YB Doktor, selain kita dapat tahu YB Doktor fasih bahasa Mandarin, sejak bila tu?
Saya memang bersekolah Cina daripada kindergarten. Saya sekolah Cina daripada umur 6 tahun sampai darjah 6 lah. Saya pun dah lama dah, saya pun dah berumur dah. Jadi saya cuma sebabkan ilmu yang saya ada tu saya praktis dalam lapangan kerjaya saya lah. Sebab saya sebagai seorang doktor, masa saya belajar dulu memang saya belajar di Universiti Melaya. Ramai passion saya pun memang berbangsa Cina. Saya menggunakan bahasa Cina, kemahiran saya untuk berinteraksi dengan passion saya lah. Even masa saya final year pun pensyarah saya purposely bagi saya passion Chinese. Kata you can speak Chinese, you can clock the patient lah. So saya memang menggunakan lah. Cumanya di Bota ni 98% adalah Melayu. So saya jaranglah guna bahasa Mandarin tu. Cumanya bila saya hantar anak saya seorang yang bongsu pun saya hantar sekolah Cina juga, saya boleh jugalah berinteraksi dengan anak saya lah di rumah. Itulah. Jadi tak dimanfaatkan di Bota tapi dimanfaatkan di don-don lain. Bila ada musim pilihan raya ni saya selalulah keluar. Dan saya juga menggunakan bahasa ni apabila saya membuat aktiviti perpaduan nasional lah. Itu lebih mudah bagi saya lah. Untuk mendekati pengundi-pengundi Cina. Saya lebih kepada saya tak naklah kata kita fokus hanya masa pilihan raya, sebab saya pengurusi perpaduan nasional, kita memang sentiasa saja memikirkan apa saja aktiviti yang sesuai untuk kita mendekati masyarakat bukan Melayu supaya mereka kenal PAS tu. Tak anggap PAS ni sebuah parti yang ekstrim kan. Bagi kita sebenarnya PAS ni bukan begitu tapi orang selalu melabelkan, musuh-musuh politik kita banyak sentiasa melabelkan kita sebagai parti yang ekstrim. Kalau undi calon PAS nanti menjadi Taliban, sebenarnya tidak kan. So kita nak buktikan kita bukan sedemikianlah. Baik, YB Doktor, sepanjang seminggu kita berkempen untuk pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 kali ini, dah seminggu berkempen ni, bagaimana penerimaan atau sambutan pengundi-pengundi Cina di kawasan Dolobak? Ya, memang macam ni lah. Saya rasa dengan pendekatan yang kita buat ni, kita boleh masuk ke kawasan mereka. Dulu sebenarnya Dolobak ni tidak pernah pun dimasuk, orang kata tak ada pun cawangan PAS di Dolobak ni. Tapi dengan aktiviti daripada Perpaduan Nasional ni, kita boleh sampai ke sini, kita boleh buat aktiviti di sini, kita boleh berinteraksi dengan masyarakat. Jadi tidaklah kita expect sangat untuk mendapat orang kata kemenangan ke apa, tapi sekurang-kurangnya kita nak pastikan calon kita mendapat undi yang banyaklah berbanding dengan PRU yang lepas lah. Kita tengok dulu dalam PRU lepas calon kita hanya dapat dalam 800 sahaja. Jadi kita mengharapkan kali ini saya tak adalah nak kata, memanglah kita mengharapkan kemenangan, tapi dengan keadaan 72% Chinese tu, saya harapkan kita mendapat undi lebih banyak daripada itu dengan keadaan kita menggunakan semua platform yang kita ada. Kita gunakan media sosial, kita gunakan interaksi secara fizikal, dan malah bila kita bawa calon kita daripada Dolobak ni, PM Kumar, kita bawa pergi ke pasar Seremban tu, nampak dia mudah kata berinteraksi dengan mereka. So saya rasa alhamdulillah satu perkembangan yang baik lah kita nampak kesediaan masyarakat di sini, dan saya harapkan pengundi Dolobak boleh memberikan undi kepada PM Kumar dengan keadaan dia yang sangat mesra kepada mudah mesra. Dia tak sombong, dia mudah mesra dengan pelbagai lapisan masyarakat lah. Itulah harapan saya. Bagaimana pula penerimaan pengundi-pengundi di sini? Ada tak yang tertanya-tanya? Selalu kita melihat bahawa calon parti PAS ni selalunya beragama Islam, berbangsa Melayu. Kali ini kita bawakan calon yang berbangsa India. Jadi satu keunikan kat situ. Ada tak satu perkara yang ingin ditunjukkan, keistimewaan yang ditunjukkan oleh PAS sendiri? Sebenarnya kami nak memperkenalkan bahawa dalam PAS bukan sahaja ada ahli daripada kalangan orang Islam. Kita ada Dewan Himpunan Penokong PAS yang telah secara rasmi ditubuhkan tahun lepas. Kalau ikutkan dah lama dah di HPP ni, yang kita ringkaskan di HPP dah ada lebih 15 tahun dah. Tetapi secara rasmi masuk dalam perlembagaan PAS tahun lepas. Dalam muktamar tahun lepas, di HPP telah secara rasmi boleh menjadi ahli PAS dengan kita panggil ahli bersekutu. Jadi kita nak maklumkan kepada semua, kepada rakyat Malaysia, bahawa PAS bukan sahaja boleh menjadi ahli daripada kalangan orang Islam, tetapi orang bukan Islam juga boleh menjadi ahli bersekutu parti PAS. Itu yang kita nak perkenalkan. Jadi tak heranlah kita memang meletakkan calon daripada Dewan Himpunan Penokong PAS. Itu sebagai satu permulaan lah pada kali ini. Tapi sebenarnya sebelum ni pun kita dah ada letak dah calon. Cuma kali ini dalam keadaan kita PRN Negeri Sembilan ni, kita bekerjasama dengan Barisan Nasional, kita rasa lebih mudah lah untuk mendekati rakyat Malaysia, insya-Allah. Selepas seminggu ni YB Doktor, selepas seminggu berkempen, dah mendekati dengan pengundi dekat sini,
ini. Jadi ada tak keluhan ataupun luahan pengundi kat sini yang mana calon dan juga jentera ni dah ada perancangan apa pembaharuan penambahbaikan yang ingin dibuatkan di Don Lobak? Sebenarnya kalau saya tengoklah, saya sebagai pengalaman saya tengok kawasan flat City Templar kan, khususnya untuk flat ni, saya rasa banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu kebajikan untuk rakyat rakyat di kawasan Rumah Pangsa ni, sebab Rumah Pangsa ni kebanyakannya adalah golongan B40 dan mereka adalah warga emas. Saya rasa macam terlampau kurang tempat-tempat untuk berekreasi, rekreasi untuk khas untuk warga emas di dalam kawasan Rumah Pangsa ni sendiri. Bukan saja Rumah Pangsa di sini, Rumah Pangsa di Lobak pun. Di Lobak tu dia macam swasta, dia adalah dataran Lobak tu kan. Tapi di sini agak kurang. Saya pergi surrounding, saya rasa macam dari segi kebersihan kan. So saya rasa kita boleh mencadangkan PM Kumar, walaupun nanti kalau katakan you tak menang pun you still kena servis juga masyarakat Lobak ni, menunjukkan kita prihatin kepada masyarakat di Lobak ni. Itulah harapan saya, dan saya juga mencadangkan nanti kepada PAS kawasan Seremban ni, jangan tinggalkan Don Lobak ya, sebab kita dalam kawasan Seremban ada 6 don kan. Dia hanya fokus kepada 4 don saja. Don lagi 2 don ni tidak mungkin tak terlibatlah dalam kerja PAS kan. Jadi saya rasa lepas ni kita boleh tubuhkan di HPP ke di dalam Don Lobak, bolehkan tubuhkan di HPP dalam Don Bukit Kepayang ke kan. Jadi kena nilah, kena orang kata bekerja tu kena biar kita dalam orang kata ada objektif jangka panjang. Bukan sekadar untuk PRN saja, bukan sekadar untuk pilihan raya saja. Kita pandang jauh ke depan, insya-Allah. Itulah harapan walaupun saya. Mungkin tidak memenangi kerusi Don Lobak ni, tapi hikmat itu perlu diteruskan. Yes, hikmat itu teruskan. Kebajikan kena dijaga. Kita kena sentiasa memperkenalkan apa itu PAS, apa itu Islam, apa sebenarnya Islam yang dibawa oleh PAS macam mana kan. Jadi sepanjang berkempen ni YB Doktor, nak tanya sedikitlah, apa maklum baklas ataupun reaksi daripada pengundi-pengundi berkenaan dengan persefahaman BN dan PN untuk PRN Negeri Sembilan kali ini? Ada tak beberapa maklum balas daripada pengundi? Maklum balas ni sebenarnya ramai yang mengharapkan supaya persefahaman ini berkekalan lah, bukan sekadar menghadapi PRN Negeri Sembilan sahajalah. Kita nampak nanti lepas ni akan ada PRN Negeri Melaka dan seterusnya kita akan ada PRU lah. Even saya kalau kat Perak pun saya suka je kalau dapat bersefahaman dengan Besar Nasional kan. Jadi itulah harapan daripada kebanyakan yang saya terima, sama ada di peringkat media sosial ataupun secara fizikal ni, kita ramai yang mengharapkan supaya persefahaman ini berterusan, kerana memberi rahmat kepada semua orang lah sebenarnya. Ya. Okey, baik YB Doktor, mewakili calon PM Kumar, calon Don Lobak, kerana dia tidak berada di hari ini, jadi mungkin boleh mewakili untuk beberapa sepatah dua kata ataupun pesanan kepada pengundi-pengundi Don Lobak khususnya. Mungkin boleh katakan pengundi. Okey, saya mewakili PM Kumar, calon N11 Don Lobak. Saya mengharapkan pengundi-pengundi bagi Don Lobak jangan lupa memilih calon nombor 1 ya, PM Kumar bagi Perikatan Nasional untuk N11 pada 1 hari bulan 8 2026. Keluarlah awal-awal untuk keluar mengundi, insya-Allah. Boleh saya minta satu permintaan dalam bahasa Mandarin pula? Okey, 我是那是海参呀，我很希望大家在罗巴这边可以出来8月1号出来选我们的PM Kumar 1号 pada从国门 pada Perikatan Nasional 1号8月1号. Okey, itu sajalah. Okey, baik, itu dia sedikit perkongsian daripada salah seorang daripada jentera Muslimah PAS yang baru-baru ini tular selepas fasih berbahasa Mandarin apabila membantu kempen calonnya di Don Lobak, iaitu PM Kumar, ketika mereka mendekati pengundi-pengundi Cina. Baik, terjah PRN pada kali ini menutup tirai pada episod kali ini. Kita jumpa untuk next episod terjah PRN. Siapa pula kita nak terjah? Nantikan. Sekian saja, saya Aziza Aris. Assalamualaikum. Salam hormat.